Hari Sabtu, hari Ahad, tak perlulah trading lagi guys. Sabtu dengan Ahad ni pasal apa? Pasal ambil masa juga untuk ada, mungkin saya tak boleh kata 100% balance, tapi dia panggil off time. Alright, you ada off time sikit supaya you boleh create space dalam fikiran. Satu, kurangkan stres. Nombor dua ialah you lebih berstrategik dan revise balik benda-benda lepas, minggu lepas, trading apa jadi apa tak jadi, dan buat lebih baik. Sebab apa? Sebab masalah trader saya nampak ramai yang macam nak kejar tu. Oh, Sabtu Ahad tak boleh tak trade. Oh, ada Bitcoin apa semua. Tak perlu dah sebenarnya. Dia, konsep utama ialah kita kena ingat kita ni ada life. Okay, saya not talking about lah macam work life balance. Bukan macam tu. Point saya ialah buat benda yang sepatutnya yang kita suka kat luar sana secara realitinya. Trading ni sepatutnya jadi secondary, bukan jadi the main thing. Okay, sebab apa yang akan membolehkan kita jadi lebih, kira make more money, kita boleh create more income, okay, kita boleh macam do the whole thing dalam hidup kita ialah kalau you ada ability untuk berhenti sekejap, tengok balik, revise, plan balik. Macam tu. Pada sama juga ialah keluar kan, buat aktiviti kat luar. Buat apa-apa aktiviti lah, sama ada you minat travel ke, you bersukan ke, you suka macam create moment dengan family ke. Dia kadang-kadang benda-benda macam ni lah sebenarnya yang increasekan capacity dan juga capability trading kita. Bukan semata-mata ialah mesti satu cara ialah kena trading je. Dia tak macam tu. Kadang-kadang kita terlalu occupied, rather than kita iaitu work in trading. Maksudnya kita duduk trading, saya nak kita ialah work on trading. Okay, maksudnya ialah macam mana cara supaya kita tak trading 24 jam. Alright, sama satu Ahad pun nak bantai, tetapi pada sama juga kita ada ability untuk make money secara exponential. Itu the whole game dia. Jadi idea dia sekarang ni macam mana nak trade less time, less effort, tapi highly benda tu boleh scalable. Jadi tak perlu guna cara lama untuk trading 24 jam. Dia jadi macam apa? Dia jadi macam penjual barang, ibarat direct selling kat luar tu. Jual, tak nak macam tu. Kita nak jadi macam syarikat yang ada automasi, syarikat yang ada delivery dia, syarikat yang ada sistem dia, processes kita kan, supaya kita trading ni tak jadi macam orang duk gila trading kemarut tu pasal last sekali tak ada result, ataupun result tu penat. Yelah, kerja banyak, hasil banyak, dengan kerja sikit, hasil banyak. Saya rasa absolutely kalau saya tanya you akan pilih lah kerja sikit, hasil banyak, betul tak? Jadi ni game dia. So kadang-kadang kena take off sikit. Jangan duk sibuk Sabtu Ahad duk Bitcoin siang malam, dah trade account, nak trade account lain. Duk gila apa sebenarnya? Okey lah, saya setuju kalau kita peringkat awal kita perlu dipanggil trading time kan. Macam pilot dia ada ialah air time kan, macam diver dia ada diving time dia. Saya faham konsep tu. Tapi end of the day, you kena move away, okay, diri you daripada trading ni sebenarnya. Bukannya duk trading 24 jam. Bukan macam tu. Kita kena, dia sebenarnya banyak lagi value, banyak lagi benda yang dalam dunia ni kan, persiapan even akhirat pun banyak benda lagi kita nak buat dalam hidup ni guys. Alright, jadikan trading ni kita punya slave, bukan kita punya master. Alright, kebanyakan orang jadikan trading ni, MT5 ni kalau duk tengok, duk dia pula yang master kita. Kita nak master pada dia yang slave kita. Alright, saya nak think about that. Jangan semata-mata bina trading ni based on duk trading 24 jam tu pasal, ataupun adakah you buat you punya system processes in a place supaya you boleh work on trading rather than work in trading. Alright, jumpa lagi guys.